Jadi kalau tuan-tuan bertanya apa lawan bagi ahli sunnah wal jamaah, lawan dia lah ahli bid'ah. Ya, seperti mana kalau kita tanya apa lawan malam, ya, lawannya siang. Apa lawan tinggi, lawannya pendek atau rendah. Jadi apa kata lawan bagi ahli sunnah wal jamaah? Jawapannya ialah ahli bid'ah. Ya, dan mungkin saya boleh bangkitkan di sini persoalan sejauh mana permasalahan ini dibahaskan di luar sana. Mereka sama-sama menggunakan istilah ahli sunnah wal jamaah, tapi persoalan saya di sini sejauh mana mereka di luar sana mengetahui lawan bagi istilah ini apa dia. Ya, itu satu. Yang kedua, jika mereka dah kenal pasti lawan ahli sunnah itu ialah ahli bid'ah, maka mengapa saya pandangan saya lah, mungkin saya kurang tahu, ya, kurang didedahkan, tapi saya melihat hampir sahaja tidak ada penjelasan tuntas mengenai perkara ini, sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap lawan mereka ahli bid'ah. Ya.